Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kumpulan kami merupakan pengajar daripada Universiti Malaysia Kelantan, UMK. Pada hari ini, saya akan berkongsi projek inovasi kami yang bertajuk Aksi Negara, Inovasi Pembelajaran Kenegaraan Berasaskan Perkhidmatan melalui projek STEM Community. Sebagai latar, kursus kenegaraan dan pembangunan Malaysia merupakan subjek elektif wajib yang perlu diambil oleh setiap pelajar daripada Fakulti Veterina di UMK. Subjek ini mendedahkan pelajar berkaitan teori konsep kenegaraan. Selain itu, subjek ini juga bertujuan meningkatkan kemahiran interpersonal, tanggungjawab, kepimpinan dan juga cakna komuniti di dalam diri pelajar-pelajar veterina. Namun, pengajaran subjek yang berteraskan kenegaraan, patriotisme, sejarah bangsa ini yang bersifat tradisional boleh menjejaskan minat pelajar. Ditambah pula, mereka akan merasakan subjek ini merupakan pengulangan daripada subjek sejarah yang telah dipelajari di peringkat sekolah. Justeru, satu inovasi telah diperkenalkan bertujuan mendedahkan mengenai strategi pembelajaran dan pengajaran baharu dalam subjek kenegaraan, iaitu elemen pembelajaran berteraskan perkhidmatan atau lebih dikenali sebagai service learning atau SULAM. Di dalam SULAM ini, pelajar harus bersama-sama komuniti memberikan khidmat berdasarkan kepada bidang akademik dan kepakaran mereka, dalam masa yang sama mampu meningkatkan nilai interpersonal, kepimpinan dan tanggungjawab komuniti dalam diri pelajar. Pencapaian pelajar diukur berdasarkan kepada tugasan berterusan iaitu projek, jurnal refleksi dan portfolio digital yang memiliki markah mereka yang tersendiri. Justeru, satu berikut merupakan reka bentuk inovasi. Berdasarkan kepada rajah, dapat dilihat hubungan simbiosis antara tiga pihak. Pihak yang pertama adalah kerajaan selaku pendana. Kumpulan kami telah berjaya memperoleh geran di bawah Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi mesti bagi melaksanakan inovasi yang dicadangkan. Bagi pihak UMK pula, subjek yang dipilih adalah subjek kenegaraan dan pembangunan Malaysia. Pelajar-pelajar Fakulti Veterina yang mengambil subjek ini harus melaksanakan projek di lapangan bersama komuniti berdasarkan kepada bidang pengajian mereka. Manakala komuniti yang dipilih adalah Rumah Kebajikan Anak-anak Yatim Kelantan atau YATIM. Pada tahun 2024 dan 2025, Fakulti Veterina telah melaksanakan program yang dinamakan program STEM One Day Challenge. Program ini memerlukan pelajar Fakulti Veterina mendedahkan mengenai ilmu sains, teknologi, matematik, sains veterina kepada anak-anak yatim di Yatim Kelantan. Program ini telah dilakukan selama 2 tahun pada tahun 2024 dan 2025. Berikut merupakan kompilasi gambar dan video bagaimana pelajar Fakulti Veterina di bawah subjek kenegaraan dan pembangunan Malaysia melaksanakan program STEM One Day Challenge, bermula daripada sesi lawatan, pembentukan kumpulan, pengatur caraan dan juga penganjuran program selama 2 tahun. Berikut merupakan
Berkaitan impak inovasi kepada komuniti. Pertama, hubungan komuniti dan universiti tempatan iaitu UMK semakin erat melalui penganjuran program tersebut. Kedua, minat para pelajar daripada Rumah Kebajikan Anak-anak Yatim Kelantan yatim terhadap STEM, aliran sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik semakin baik. Hal ini dibuktikan berdasarkan kepada soal selidik yang telah dijalankan. Didapati bahawa anak-anak yatim ini lebih berminat terhadap pendedahan STEM secara praktikal di mana para pelajar Fakulti Veterina menerangkan dan juga melaksanakan aktiviti-aktiviti interaktif kepada mereka supaya tidak takut lagi terhadap aliran sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik. Berkaitan impak inovasi kepada pelajar UMK pula adalah pertama, pengaplikasian ilmu daripada bidang kepakaran iaitu sains veterina ke dunia realiti. Kedua, interaksi sosial sesama pelajar, pengajar dan komuniti semakin baik melalui penerapan elemen sulam ini di dalam subjek kenegaraan dan pembangunan Malaysia. Dan yang ketiga adalah para pelajar lebih cakna terhadap isu kenegaraan dan pembangunan negara. Dalam hal ini, cakna terhadap isu anak-anak yatim dan asnaf. Dapat dibuktikan berdasarkan kepada jurnal refleksi yang telah dilakukan oleh pelajar UMK selama 2 tahun berturut-turut, kemahiran insaniah, tanggungjawab sibil, pemikiran kreatif dan penyelesaian masalah menjadi antara tema yang sering kali timbul apabila pelajar-pelajar melaksanakan program tersebut. Impak inovasi. Dari aspek potensi komersialisasi pula, kumpulan kami telah menyertai beberapa seminar antaranya ICU 2025 dan juga Swiss 2025. Daripada seminar tersebut, beberapa prosiding dan juga jurnal telah dihasilkan. Dari aspek bagi memastikan keaslian inovasi, kumpulan kami telah membina kerangka kerja yang telah didaftarkan di bawah Harta Intelek IP pada tahun 2025. Semoga penerapan elemen sulam atau service learning di dalam subjek ini mampu meningkatkan minat dan pencapaian pelajar. Sekian, terima kasih daripada kumpulan kami. Semoga penerapan